Assalamualaikum guys. So far okey tak? Ifanya pengisian-pengisian ni tuan-tuan dan puan suka panjang ke pendek? Sebab Ifai buat dalam 3 minit lah selalunya, 3 hingga 5 minit saja. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak Ifai terangkan satu perkara tu dengan lebih panjang, komen lah nanti insyaAllah Ifai akan buatkan lah pengisian-pengisian yang mungkin lebih panjang lagi lah bagi penerangan yang lebih mendalam dan lebih jelas. Alright tuan-tuan, kita masih lagi dalam perihal dugaan kan. Dugaan sebagai penguji keimanan kan. Tapi kalau kita fikir balik dugaan ni, dia punya remedy Allah dah bagi dah. Dia punya remedy ataupun dia punya ubat kepada penawar kepada dugaan. Iaitu apa tuan-tuan? Iaitu ialah untuk bersabar dan mendirikan solat. Dua ni lah. Sabar dan mendirikan solat. InsyaAllah Allah akan keluarkanlah kita daripada dugaan-dugaan tu tadi. So kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita tengah menghadapi dugaan yang teruk lah. Dari kiri, kanan, depan, belakang kan. Tergolek-golek lah kita ni kan. Sampai kita tak tahu apa nak buat, tenggelam punca kan. Tapi sebenarnya kita boleh ambil iktibar daripada alam sekeliling kita. Dan iktibar yang paling bagus adalah daripada Al-Quran dan sirah Nabi lah. Kisah-kisah Nabi kan. Tapi tak apa. Hari ni Ifan nak ambil iktibar daripada alam lah. So tuan-tuan dan puan-puan bayangkanlah kita berada umpamanya dalam dugaan yang banyak kita hadapi sekarang ni kan. Dugaan duit lah, dugaan kerja lah, dugaan itu lah, anak bini lah semua kan. So kita rasa macam tunggang langgang lah. So bayangkanlah tuan-tuan puan, kita seumpama dalam puting beliung. Kalau kita dalam puting beliung dan pusaran puting beliung tu memang pening kepala lah tuan-tuan. Kita tak boleh berfikir secara rasional, secara logik, tak boleh fikir secara objektif macam mana untuk selesaikan masalah tersebut. Jadi apa yang kita buat ialah kita pergi dekat tengah-tengah puting beliung tu, tengah-tengah kan. Dekat situ adalah tempat yang paling tenang sekali. So kita duduk situ, kita perhatikan dugaan-dugaan ataupun masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Lepas tu kita pecahkan dugaan tu pada dua. Satu, dugaan yang objektif yang boleh diselesaikan dengan duit dan sebagainya. Nombor dua, dugaan yang subjektif. Dugaan yang objektif ni maknanya kalau kita belum bayar road tax ke, kalau kita belum bayar cukai ke, kalau kita boleh selesaikan bil rumah ke, sewa rumah ke kan, berkenaan duit. So kita letak kat satu tempat dan nak selesaikan dia, kita kena cari duit lah. Sama ada kita kena usaha lebih, buat kerja 2-3 ke, kena bisnes ke, kena buat sesuatu, kena meminjam ke dan sebagainya untuk selesaikan masalah duit ni tadi kan. Masalah kedua adalah dalam bentuk yang subjektif. Selalunya dalam masalah hubungan lah, hubungan dengan bos lah, hubungan dengan bapak lah, hubungan dengan adik-beradik lah. Jadi yang tu kita tak boleh buat apa sebab dia akan melalui satu fasa yang panjang. Jadi dalam hal tu kita kena banyak berdoa kepada Allah lah. Semoga Allah bukakan pintu-pintu hati mereka-mereka yang bergaduh dengan kita tu. Tahu kan So itu saja untuk kali ni. 3 minit dah nak sampai dah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.